Assalamualaikum dan salam sejahtera buat bangsa-bangsa Jorania. Hello guys. Bertemu lagi kita di Arif Muhammad Channel kegemaran rakyat Konoha, rakyat Gotham, rakyat Askat, dan yang pastinya korang sambung sendiri. Guys, aku dah sampai kat spot. Aku tak nak cerita banyak kan, korang pun bukan nak dengar aku membebel ke apa kan. Korang nak tengok strike je kan. Jom kita cari seekor dua. Jom. Okay guys, kita try kat sini dulu. Kita try melempar dekat sini dulu, tengok macam mana, ada ke tak. Okay, kita mulakan first cast kita dengan kalimah bismillah. Itu dia balingan pertama, lontaran kasih sayang yang pertama. Kita try kat sini dulu. Kalau kat sini sunyi, baru kita tawaf, baru kita berhijrah ke tempat lain. Bismillah. Alhamdulillah hari ni cuaca cantik, air pun cantik, mood aku pun baik. Aku harap sambutan ikan pun baik lah. Harap-harap kita punya hero hari ni berkenan lah untuk menjamah kita punya umpan. Bismillah. Alang-alang jamah tu kalau boleh biar yang good size lah kan? Biar yang saiz padu-padu 50 cm ke atas. Minta tu biar minta yang besar-besar kan? Kita minta ke Allah, kita minta yang besar-besar lah. Allah kan maha kaya, maha pemurah. Minta yang besar-besar. Tu dia. Tu dia guys, depan kita guys. Dah keluar sarang. Dah keluar pada bilik dia. Ambil. Takkan keluar mengintai je kan? Takkan keluar mengintai je. Yang tu besar. Yang tu besar. Jauh sikit. Ambil. Takkan keluar mengintai je. Singap. Ni kau melompat dah. Keluar mengintai je. Kita tukar, kita bagi menu pula tengok. Mungkin dia jemur dengan bulu kan? Tukar bagi menu pula. Bismillah. Guys, aku ingatkan aku record guys. Aku ingatkan aku dah record. Rupanya aku tak record guys. Alhamdulillah guys, ada seekor good size juga. Boleh lah sedap-sedap makan. Ni dia. Aku ingatkan aku dah record. Allahu Akbar. Rupanya tak record. Tak apa, yang ni kita bawa balik. Member kita nak makan. Dah banyak kali dia pesan kat aku. Dia nak kan. Okay, ni dia guys. Good size. Alhamdulillah, syukur. Guys, itu dia guys, kita punya hero. Dah dapat seekor. Tapi sayangnya guys, tak record. Aku ingatkan aku dah record, rupanya tak record guys. Kita cari lagi kita punya footage yang okey-okey.
Mana tahu ada lagi kan. Okay, bismillah. Allah. Ada. Ada sepasang. Ha? Mino? Kalau PB juga? Oh, sorry. Kena tali ya? Tak. Okey. Ada sepasang tu. Wah, aish. Oh. Tak lekat. Aish. Buat hal lah. Boleh. Bismillah. Mari. Ngap. Alhamdulillah. Ada seekor lagi tu. Ambil seekor lagi. Ada. Bismillah. Okey. Ni dah ikan kedua. Alhamdulillah. Ikan kedua kita guys. Padu juga ni. Oh, lucut. Ada. Ha? Kecil ke? Tapi boleh. Oh, lucut. Tapi boleh lah kau nak makan, sedap lah. Sedap layan, sedap makan. Bismillah. Baik. Aish. Ada. Kita dah tukar ni. Tengok Mino. Banyak main sangat. Lucut. Itulah banyak main sangat. Lucut terus. Pasang. Ni kecil sikit. Meh. Ush. Sikit sangat kena tu. Sikit sangat kena tu. Meh. Kita nak bawa balik ni. Tu dia. Ush. Besar juga. Nampak lemah air macam kecil. Besar juga. Dia tak makan betul pun. Dia halau ke? Tak ada. Tapi tadi besar. Tadi besar. Ni hari ni memang dia tak ni. Alhamdulillah. Dah strike 3 ekor. 2 ekor berjaya dilainkan. Mana lagi? Come on. Dia nak minum hari ni. Aish. Aduh. Baling. Aduh. Lucut. Allahu Akbar. Ada. Tak kuat. Mungkin dah uzur kat. Kuat. Masa beli kuat. Mana lagi? Dia ada kawasan ni air hitam ni kan. Dia duduk situ. Dalam ni tak tengok. Mana? Ada juga tapi kurang. Dia ada tengok video dekat Facebook dekat YouTube. Muhammad nama
Oh, saya lah tu. Abang lah. Ah. Saya lah tu. Nah. Di sini abang main kan? Main sini je. Tengok video kat sini dapat. Saya kalau saya parking sini, memang saya akan pergi sini dulu. Buat video tu. Buat video. Saya selalu pakai ni. Pakai jil-jil. Pakai jil-jil. Tu macam mana? Mesin macam mana? Sekejap lagi saya tunjuk dia punya ni. Pensel ke apa? Dia macam pensel kak. Weh, ada. Ada. Ada seekor lagi tu. Ada seekor lagi. Oh, lawa. Ada lagi, guys. Ini time lah. Dia punya lompatan dia kan, tarian akrobatik dia tu. Tu seekor lagi. Seekor lagi nak ambil tu. Nak ambil punya tu. Nak ambil punya tu. Ada, boleh nampak. Kita scan dia guna Baikugan. Oh, saiz juga ni. Alhamdulillah, syukur. Saiz guys. Saiz juga ni. Alhamdulillah, syukur. Mino dia nak hari ni guys. Dia nak mino hari ni. Ni dia. Alhamdulillah guys. Ada rezeki kita punya member. Okey, kita aman-amankan dulu. Pasangan duduk sini tadi. Pasangan dia pun garang tadi tu. Dia punya pair ni. Mungkin duduk tengah ni ni. Baling. Dia kat tengah ni ni. Saya duduk bajet-bajet lah. Tenggelam lah pula. Tenggelam sikit tak apa. Nak pancing sampai dia ikut je. Dia follow tu okey lah. Mana ni? Pusing-pusing orang atas ni. Baik pasangan dia kawan. Singap. Kesingap. Jangan. Kena tali ya? Tak. Ush. Mari. Hero kita. Ush. Lihat lu ada lagi tu. Ada lagi lihat tu. Lihat tu. Padu. Kecil-kecil pun padu. Allahu Akbar. Cik baik rekod. Ush. Kecil-kecil pun padu. Meh. Mana nak pergi Ikut member kau balik. Meh. Mari. Kena betul kat dahi pun. Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur. Ikan kita yang seterusnya. Alhamdulillah, Mino dia nak Mino. Aduh, saiz juga Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Ni dia guys, ikan kita yang seterusnya. Besar juga ni. Boleh lah. Good size ni. Kuning elok ikan ni guys. Wush.
Oh, dengan si Pudin kan. Habis lah ikan ni. Dengan si Pudin pula datang kan. Dah sekarang komplot 2 orang tu. Siap bawa air. Alhamdulillah air saya. Air tak ada. Saya ada air saya. Boleh makan bawa nak biasa. Bawa nak makan ya? Aish. Macam tu. Makan lu. Kita mencari hero kita yang seterusnya guys. Alhamdulillah hari ni kita dah strike 5 ekor. Seekor lucut, 4 ekor berjaya dilandkan. Alhamdulillah. Kita hari ni kita bawa balik buat lauk. Member nak. Kena guys. Kena. Alhamdulillah. Kena. Aduh hai. Alhamdulillah, syukur. Boleh lah. Saya pinggan ke ah. Ngam kena mulut dia. Cukup lah gari, 5 je ada. Nak tanggal. Ush, kuat. PB sini tu yang sayang tu, kuat tu. Oh. Tu yang sayang tu. Minum. Steady guys. Ikan kita yang seterusnya. Minum dia nak. Ada jendul sikit. Alhamdulillah. Lauk. Lauk guys. Lauk. Okay, kita amankan dia. Ini dia guys, ikan kita yang seterusnya. Okay, kita parking dulu kat atas ni kejap. Tengok ada sepasang lagi selalunya. Kita try adjust dia punya pasangan kalau ada. Bismillah. Hari hero kita yang seterusnya. Selalu dah ada pasangan dia. Mari. Dia masih ada lagi ni. Firasat aku kuat mengatakan dia ada sepasang. Masih ada lagi ni. Kena. Alhamdulillah ada sepasang guys. Ada sepasang. Betul ada sepasang. Tu dia. Lucut. Ada lucut. Tapi tak apa, yang tu kecil sikit. Ada sepasang. Kan cakap ada sepasang. Alhamdulillah. Okey dah guys, cukuplah video kita untuk hari ni. Alhamdulillah. Penutup betul. Alhamdulillah hari ni kita berjaya mencari lauk untuk kita punya sahabat. Ni lauk dia. Lauk dia adalah 5 ekor yang sedap-sedap makan. Sedap-sedap untuk dibuat lauk. Itu dia guys. Steady guys. Sihat-sihat ikan dia. Okeylah, kita sambung di next video pula. Aku dah haus, aku nak pergi makan. Aku pun tak lapar lah. Aku pun tak sarapan lagi ni. Jadi aku nak pergi makan dulu lah. Asyik bagi ikan makan je pun tak boleh juga kan. Kita kena jaga kesihatan kita. Okey, jumpa di next video insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.